Nombor satu aku Brace adalah Brace for impact. Assalamualaikum and hello everybody, welcome back to Borak Screen. So hai semua, hampa bersama aku Syed dan tak lain tak bukan aku bersama dengan Arif in the house. Hello Arif. Yo, hello everybody. Yo, sorry aku masuk awal sikit pula. Yes. Hello everybody, selamat datang ke Borak Screen. Thank you Syed. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. So obviously Padahal kita tak berdua, kita tukar macam baju biasa. lagi. Tukar baju? Tak tukar baju lagi. Oh tak apa. Tak orang maksud orang aku. akan faham kita recording pada hari yang sama. Dan dan aku nak mengucapkan selamat datang lagi sekali Kushami in the house kita ada hari ni. hello guys. Thank you for having me again. We are back. Jumpa lagi kita malam ni. Yes. Sebab hari ni Dah lama tak jumpa orang. the conversation is not ending tonight, man. We still have Yeah, more. man. We have still more stuff to do, which is hari ni Yes. malam ni kita nak ranking. Sebab kita dah tengok ada filem Spider-Man Brand New Day, so kita nak go in deeper sikit. What is our thoughts on the ranking of Spider-Man punya filem kali ni, dan juga dia punya previous filem. Okay, seperti mana kita tahu untuk Tom Holland punya filem Spider-Man dah ada 4 dah. Okay, so maybe di antara kita tiga ni mungkin masing-masing boleh bagi tahu what masing-masing punya ranking untuk filem Spider-Man, dan juga mungkin ceritakan sikit lah kenapa filem ni last dan kenapa filem ni di ranking yang pertama. Okay, siapa nak mula dulu? Okay, aku rasa Silakan. kita buat daripada 4. Kita ada 4 movie kan. Kita buat daripada ranking 4. Kita masuk 3, kita masuk 2, kita masuk 1. Macam tu. Okay, Okay. adakah kita nak buat seorang-seorang bercakap? Macam hang bagi tahu 4, lepas Kita tu start macam tu Tak. Kita buat daripada 4 dulu lah. Kita start daripada 4 dulu lah. Oh, masing-masing bagi tahu last 4. place lah. Yes. Tapi yang kita akan tahu jugalah siapa nombor 1 kan. Ataupun kita letak 4, 3, 1, 2. Macam tu. 4, 3, 1, 2. 1, 2. Oh, macam Yes. orang umum Sebab pertandingan. 4 dengan 3 dia Lah. ada tahu dah yang mana, 1 dengan 2 pun tahu dah yang mana, betul tak? Yes. Kan? Macam mana, so Okay juga. tempat keempat macam korang, tempat keempat korang letak yang mana? Okay. Tempat keempat untuk Spider-Man dalam Tom Holland punya kita fokus pada Tom Holland tau. Tempat keempat untuk aku, I don't know man. Yang ini I don't know, man. aku tahu Susah sangat. Sabar. Aku tempat keempat aku dengan tempat ketiga aku dia ada paras yang sama sebenarnya. And jurang di antara tempat keempat dan ketiga kepada tempat kedua dan tempat pertama meninggalkan gap yang sangat luas Okay. lah. Dia macam Okay. 4, 3, gap 2, 1. Yes, betul. Tapi it's okay. Aku pilih dulu. Tempat keempat aku punya personal lah Aku punya personal apa orang cakap? Personal aku adalah tempat keempat aku adalah Homecoming tu. Valid. Sebab kenapa aku letak Homecoming? Aku tak tahu kenapa, tapi aku tak kenal tu Spider-Man. Aku rasa macam Faham? aku faham cerita tu dia adalah sequence datang daripada Civil War, and what's happened on that movie. Dia Yes. macam nak membuktikan yang dia adalah dia boleh berdikari kepada Tony Stark kan, dalam memburu Vulture kan. Tapi aku rasa macam aku tak suka dia punya cerita macam mana dia bergantung kepada Stark. And aku rasa dia punya final fight pun aku tak rasa big impact sangat for me. And aku rasa Vulture pun macam dia macam kurang sikit lah. Aku bukan nak cakap dia punya pelakon tak baik, Robert Keaton kan. Aku bukan nak cakap dia tak bagus. Cuma watak dia as a Vulture aku rasa macam mungkin ada orang yang lagi better kot. Macam tu lah. But aku punya main point adalah ending, and juga aku tak suka like Spider-Man tu sendiri punya macam mana diri dia kat situ lah.
Aku rasa macam bukan memang tahu dia daripada sekolah, tapi nampaklah tak matang tu kan. That's a So valid aku point letak kak. Betul abang Aku cakap, letak nombor setuju. 4. Aku letak nombor 4 Tapi lah. untuk aku personally, aku letak Far From Home sebagai aku punya fourth place. Woi, kenapa Far kau From letak Far Home. From Home best kot? First of all, aku nak korang tahu yang dalam movie ni, aku rasa there is no a bad movie tau. Movie semua layan elok, semua layan, aku enjoy the movie dan sebagainya. Cumanya the way Far From Home punya movie ni, aku rasa yang significant, yang buat aku rasa excited nak tengok tu adalah dia punya ending, which is yang the moment Mysterio reveal dia punya identity tu. From that, selain daripada tu, the plot, the action pun aku rasa okay, not bad. Cumanya aku rasa macam ada something yang missing tau daripada tu. Sebab Far From Home kan the first movie yang keluar selepas Endgame. So aku macam rasa dah rasa pelik sikit tau. Sebab dah disajikan dengan Endgame yang betul-betul hype, yang betul-betul gila punya dia punya penangan kan. Tiba-tiba yang keluar dengan Far From Home punya movie yang it's not bad, but as a sequel untuk the first Spider-Man movie, aku rasa dia macam masa tu kita masih lagi banyak soalan yang belum dijawab dan sebagainya lah. So bagi aku dia best, tapi aku letak dia nombor 4 sebab aku rasa macam ada satu benda yang buatkan aku rasa dia agak sedikit gap sikit. Macam ada ruang yang perlu diisi tapi tak diisi dengan betul lah. That's my opinion je lah. As a tempat Homecoming, kenapa aku tak letak nombor 4? Sebab it serve its purpose as a pengenalan serba sedikit lah. Okay. Serve pengenalan kepada Spider-Man, pengenalan kepada Nets, pengenalan kepada MJ dan sebagainya. So aku rasa it's good lah, okay lah. How about you? Alright. Okay, bagi aku, dalam keempat-empat filem ni, aku terpaksa letak Homecoming ataupun Rumah Kembali di tangga yang keempat. Bukan sebab apa, macam Syami cakap tadi, Dia pergi there is no bad film. Cumanya aku tak suka versi Spider-Man dalam filem ni sebab aku boleh relate dengan apa yang Adik kata. Dia macam terlalu depends on Tony Stark, and aku rasa dia ni filem dia yang paling tak matang. Macam mesti budak-budak tu kena babysit lah apa semua, dia macam you know. Tapi it's actually good for character development tu. It's actually good. Yalah, dia macam berperingkat lah. Tapi this is the version Spider-Man yang aku paling tak recommend lah, tak adore lah. So that's it for me for the Homecoming. So kita bergerak ke yang ketiga. Okay, nombor 3 siapa nak dulu? Aku dah reveal aku punya ketiga tu. Hang punya ketiga apa tadi aku? Hang as a kami aku nombor 3. Okay. Far From Home aku nombor 4. Okay. So macam korang cakap aku setuju sebab apa aku okay dengan Homecoming di nombor 3. It's not about dia bad tau, tapi aku rasa dia macam betul-betul, kalau tak ada Homecoming ni, tak adalah kita enjoy betul-betul Spider-Man Far From Home dengan Brand New Day ni. Sebab ramai yang minta ataupun ramai yang nak tengok Peter punya journey, macam mana dia daripada dia mengharapkan Iron Man kepada dia hidup seorang-orang diri. So faham. It's fine. Dia walaupun waktu dekat filem pertama tu dia masih lagi really depends on Iron Man untuk hidup, untuk nak selamatkan diri, macam ada dia punya penyelamat. Tapi aku rasa memang that's the way memang dia orang nak portray Peter Parker tu masih lagi rely ke orang lain untuk hidup lah. Character growth. Sebab tu aku letak dia nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Alright. Okay, aku faham. Setuju. Nombor 3 Syed dulu Okay. Syed. Aku macam aku Syami tapi terbalik lah. So aku letak Far From Home nombor 3 ataupun dikenali sebagai Jauh Daripada Rumah. Spider-Man Jauh Daripada Rumah. Of course aku dah tak boleh nak letak dia tinggi sebab you know, because other stuff. Tapi for me this is the perfect place untuk aku letak dekat nombor 3. Sebab dia menunjukkan selepas kejadian yang amat menjedihkan, selepas Endgame, selepas Tony Stark dah innalillah. So macam mana si Peter Parker ni nak bangkit daripada kesedihan ni. Sebab you know Tony Stark adalah dia umpama macam dia punya father figure, dia punya idol. So tanpa Tony Stark, macam mana Spider-Man ni nak
continue dia punya life, macam mana dia nak bangkit. So aku suka that era sebenarnya. Macam aku faham macam kata tadi, dia macam quite sedih, dia macam very very dark punya era, tapi aku rasa macam aku suka macam mana Peter dia aku nampak dia punya growth tu dekat situ. So itu adalah untuk aku lah, Far From Home yang ketiga. Okay, Arik, apa pula hang punya nombor 3? Nombor 3 aku adalah No Way Home. No Way Home? Nombor 3. Nombor 3 serius lah. Oh, Tak ada, aku ragu. Oish. Aku macam loading. Kau tak perasan ke? Tak adalah. Okay, tak ada, gurau je. Nombor 3 aku adalah Far From Home. Okay, obviously nampak sangat. Okay, kenapa aku letak dia lebih sikit daripada Homecoming? Sebab aku nampak dekat sini macam Tony pula dah, sorry. Aku Peter nampak Parker? sini Tom Holland dia, Tom Holland. Peter Parker nampak dia sedikit mecet banding pada Homecoming. Tapi itu bukan not a big, apa orang cakap, not a big things lah yang aku suka. Tapi aku suka juga macam mana dia punya hubungan dia dengan MJ masa tu. Lepas tu aku suka juga like fighting scene last dia dengan Mysterio, and plot dia antara dia dengan Mysterio, illusion sequence dia kan. Ada plot twist kan? Mysterio punya Mysterio punya apa orang cakap, karakter memang well play dekat dalam this movie kan. Aku tu antara sumbangan yang sangat besar lah. Walaupun aku tahu juga bayang-bayang Spider-Man dalam bayang-bayang Tony Stark dalam this movie still tak hilang, tapi dia macam fade out slowly lah. Okay, and then orang cakap this movie macam Syazwan Indo sini cakap kan, dia macam kurang friendly neighborhood sikit kan. But I'm still okay with that actually. Sebab friendly neighborhood. Even dalam first movie pun aku tak merasa sangat pun benda tu sebenarnya. Rasalah juga in the first movie sebab dia still dalam bandar kan. Tapi tak nampak dia punya hubungan dengan orang cakap orang sekeliling, tak diputray sangat lah. Maksudnya lebih kepada di antara dia dengan Tony Stark. So kalau macam tu aku lebih prefer the second Far From Home lah, second movie of Spider-Man Tom Holland kan. Yang mana aku nampak cerita tu best lah daripada segi storyline, untuk dia punya plot twist dia. And then aku suka fighting scene hujung-hujung tu lah bagi aku. And aku suka juga dia punya plot bila dia orang reveal muka Spider-Man tu kan. And memang menambahkan lagi cita rasa untuk kita pergi ke next Ending tu is a plus point lah for me. Memang the plus point lah. Cakap balik, Aku mengakui lah. Memang best lah. Apa dia? Dia memang bawa impact lah. Aku akui jugalah awal-awal movie tu memang nampak macam sedikit dark sikit and bosan. Tahu-tahu terus dah pergi luar negara Eropah apa semua kan. But dia apa orang cakap, masa tu aku dapat hype tau that movie sebenarnya. Hype gila sebab aku tahu Mysterio datang kan trailer kan dia cakap Mysterio datang daripada multiverse lah apalah kan. Masa tu tahu. Yes. Datang pada multiverse and everyone dah cakap, oh serious lah, dah ada dunia multiverse ke apa, dah start pada Mysterio ke apa kan. Rupanya tak, dia kencing. Tapi aku suka juga macam mana dia hubung kaitkan dia dengan Mysterio punya watak tu dengan Tony Stark. Yes. Dia kan as a macam bekas pekerja Tony Stark kan, dalam satu Stark kan. Dia ada relate benda tu. Itu pun one of the best juga lah. So Dia menjawab persoalan lah. Far From Home nombor 3. Oh, nice. Okay, Tapi number 2. Okay, ni menarik. Nombor Satu dua ke dengan nombor dua ni satu? menarik. Nombor 1. Satu dulu. Okay, nombor 1 dulu. Juara. Kita terus review nombor 1 sebab kita akan tahu nombor 2 kan. Okay, Satu dua ni aku rasa banyak orang banyak kita terus sembang lah nombor 1 dengan nombor 2. So maksudnya nak jimat masa, kita terus sembang je kenapa nombor 1 dan kenapa tu nombor 2. Sebab kita dah tahu dah apa nombor 1 kau, apa nombor 2 kau kan. So siapa nak start dulu? Aku rasa pendapat aku beza sikit dengan korang boleh start dulu. Okay, tak apa, aku start dulu. Okay, ni pun aku dah dengar banyak orang kata ni, banyak orang kata tu. So aku nampak macam balance sikit. Okay, tapi aku berpihak kepada number 1 ranking Spider-Man film for me is Hari Yang Baru, Brand New Day.
Oh, untuk aku. And brand a new day. yes, kenapa? Okay, kenapa adalah mungkin aku boleh ceritakan lah kenapa No Way Home nombor 2 dan bukannya nombor 1. Sebab aku faham kenapa orang letak No Way Home nombor 1. Sebab for them Kau kenapa? Kau murtad. Kan? Bukan. Kan? Kau selingkuh dengan Tobey Maguire dan Andrew Garfield Itulah yang aku nak cakap. Dia bukan apa. Okay. Honestly speaking, aku agak lambat join the kereta api Spider-Man ni sebab sejujurnya aku rasa aku start ingat memory terawal aku pun adalah macam betul-betul ingat storyline lah. Mungkin The Amazing Spider-Man sikit So masa di fasa-fasa awal Tobey Maguire punya Spider-Man, sejujurnya aku tak ingat dan aku tak tengok habis sebenarnya. Aku dah lama sikit baru aku kena rewatch balik apa semua tu kan. So mungkin feeling dia berbeza dengan orang yang memang dah follow daripada awal sebab it's a very nostalgic film. So sebab dia relate dengan musuh-musuh daripada filem-filem lama kembali, dia macam family reunion lah apa semua kan. So that what's make it special. Tapi benda tu tak effect kepada aku sangat. Yalah, aku bukanlah tengok Spider-Man daripada awal-awal pun. Sebab tu lah aku tak rasa that nostalgic sangat. Walaupun ada tapi sikit. Tapi Brand New Day, aku suka sebab aku rasa dia macam satu fresh punya Spider-Man. It's a fresh Spider-Man. Sebab apa? Sebab macam mana, macam aku kata tadi lah, dia umpama macam Spider-Man born again. Sebab walaupun Spider-Man ni memang dia dah jadi superhero, tapi kali ni dia menghadapi satu upgrade version, mutation. Dia kena explore kuasa dia yang baru. Dia kena belajar. Lepas tu aku suka bila dia ada this little cameo, you know, from the Thunderbolts, from the Punisher. So dia punya comedy element, dia punya sedih punya element apa semua tu kan. So aku sukalah dia punya pelbagai rencah dalam Brand New Day tu. That's why aku lebih suka Brand New Day daripada No Way Home. Okay, aku rasa aku dah explain panjang sangat dah. Okay, next. Sila aku. That's a very good Aku rasa memang boleh aku tak nak jawab. Aku takut aduh. Sebab most of this film bagi aku memang extraordinary memang best gila. Aku pun tak tahu nak letak mana nombor 1, nombor 2. Tetapi sebagai seorang yang ada pegangan sikit, Pegangan. aku letak filem nombor 1 aku adalah Just for impact. aku letak No Way Home sebagai aku punya number 1. Okay. Yang risau Wah. kenapa? Kenapa aku understandable. Sebab apa? Okay, listen to me. Jangan risau. Sebab both movies are very good lah. Aku takut sebab apa? Sebab I don't know which one is number 1. Kalau boleh dua-dua nombor 1, aku nak letak dua-dua nombor 1 tau. Mana boleh. Tapi kenapa aku letak Piala tak boleh pecah dua. No Way Home nombor 1? Macam cakap tadi, yang Brand New Day ni adalah a new Spider-Man. Tom Holland punya Spider-Man, which is dah redeem himself. Ada pun cameo pun is not bad. Everything is perfect. Fight sequence is bad. Fight sequence pun is not bad. So dia macam as a Peter Parker punya karakter tu, dia tunjuk betul-betul dia punya daripada Homecoming to this point. Memang betul-betul orang kata boleh jadi fan Spider-Man after this. Tetapi aku letak aku letak Far From Home sebagai nombor 1. No Way Home. Yang pertama adalah No Way Home, sorry. Tahu cakap apa? Far From Home. Far From Oh, Home. Far From Home. Misterio No Way Home. No Way Home nombor 1 No Way Home nombor 1. Sebab apa? Macam saya cakap tadi, dia tak ada nostalgia punya faktor. Yes, aku admit aku memang ada aku affected by nostalgia punya factor sebenarnya. Aku membesar waktu kecil, aku tengok Tobey Maguire punya Spider-Man. Aku minat Marvel punya cerita. In fact, the first superhero movie yang aku tengok adalah Spider-Man. Even though ada banyak lagi lah superhero movie macam Batman, Superman ke apa, tapi aku dibesarkan tengok DVD, musim zaman DVD dengan Tobey Maguire.
DVD pasal malam ah. Yeah, pasal malam lah. Boleh lah dah cakap pasal malam. Spider-Man 1, Spider-Man 2 dengan Spider-Man 3 memang Beli dibesarkan 10 oleh movie tu lah. Lepas tu Beli 3 Andrew RM10. Garfield punya movie pula dibesarkan waktu zaman sekolah. And then waktu dewasa ni baru Tom Holland lah. Tapi boleh cakap yang aku letak nombor 1 yang sebab pertama sebab nostalgia tu memang the hit, betul-betul hit. And then it portrays macam mana a good Marvel punya movie yang melibatkan multiverse yang bagus, menunjukkan cara yang bagus dalam cover multiverse punya benda tu. Sebab banyak je movie Marvel ni yang dia sentuh pasal multiverse. Contohnya Multiverse of Madness. Apa lagi, banyak lah. Betul. Tapi Far From Home ni, No Way Home is portray it very perfect lah. And then after that movie, mana-mana movie Marvel yang keluar, mesti aku ataupun most people akan start bukan compare lah, akan start macam letak No Way Home ni sebagai satu benchmark. Faham. It's Yeah. personally for me jugalah, aku akan letak movie after this, aku akan letak No Way Home juga sebagai benchmark. Sebab apa? Sebabkan it's very good, it's very bagi aku it's a nostalgia punya things lah, dengan villains yang very kita familiar with. Lakonan daripada William Dafoe memang terbaik gila. Ya, itu adalah sebab kenapa aku letak No Way Home sebagai aku punya nombor 1. Plus ada Doctor Strange dalam tu. Yes. Wah, patutlah bias. Macam mana pula Arif? Macam mana? Hang pula. Dia letak Doctor Strange Wish, kalau kau tanya aku kan, Jawab. Aku Susah tahu lah, jawapan hang apa. Aku susah tahu lah dah. nak Oh, sudah tahu. jawapan aku adalah Okay, aku nak bagi fair enough. Aku nak sabar subur, tak sabar masuk kubur, brother. Jawapan aku special sikit. Boleh tak jangan- buangkan Spider-Man No Way Home daripada list? Mana boleh. Oi, tak Kita nak fair bagi lah. close yang A apa? Hang ni dalam pertandingan, hang Alamak, sebagai juri, ai. mana boleh eliminate peserta? Itu pertandingan. Ini pertandingan kita buat sendiri. Okay lah. Okay, kalau aku terpaksa choose one tiba-tiba aku kena tengok satu movie sekarang ni Sekarang ni aku kena tengok movie Ni bayangkanlah aku letak pisau kat leher hang, pilih satu. Kalau tak pisau kat leher jahat betul ni. Kalau aku tak bagi boleh spurs lah. Tak boleh lah, susah. Weh, betul okay lah. First Nampak time aku tengok Brand New Day memang aku cakap Brand New Day. Apa? Bayangkan apa? Hang bayangkan ni dua wanita, hang nak kahwin dengan seorang. Takkan nak kahwin dua-dua orang? Kau tampat mah. Kau tampat. Betul, kahwin Ada sekali lah. empat Dengan Homecoming dengan Far From Home tu kahwin sekali. Ada kota 4. 4 lah. Okay lah. It's not about kahwin kan. Okay lah. Jujur, rating aku untuk dua-dua sama. Okay. Oh. Rating aku untuk dua-dua sama. Tapi Tengok ni, dia yang ajak buat video ni tu Aku- dia tak boleh decide. Okay. Fine. Okay, aku pilih No Way Home. Aku tak boleh. Aku dah agak dah. Sorry lah. Aku pilih No Way Home. Tapi aku still juga sayang, and aku faham tak? Aku suka perempuan A, tapi aku masih lagi suka perempuan B. Ini Memang ayat, playboy material. ayat buaya. Tengok guys. Alamak, kepala aku pening macam Spider-Man. Kepala aku pening je Spider-Man. Jean Grey tolong masuk dalam kepala otak dah. Alamak. Tapi memang Faham macam je, ni. understandable lah. Aku macam Tom Holland. Sekarang aku nak pilih. Aku macam Tom Holland MJ. sekarang. Aku nak pilih Jean Grey. Tapi MJ masih ada. So aku pilih MJ lah. Tapi Jean Grey cantik. Ini Tapi- macam MJ tu nostalgic. ini real faham story. Ni macam MJ personal. ada banyak kenangan. Tak, sumpah tak. Okay. MJ macam Macam kisah benar. Hey. Ini tak
Tak ada, Okay. tak ada. Okay, okay, Sumpah, betul, macam betul juga kan. Tolak tepi. Kau bayangkan, Sadie Sink cantik tau. Cantik, brand new dia cantik punya. Datang depan mata Cantik. sekarang. Hmm. Tapi MJ ketuk belakang. Weh, Wah sudah ingat lu lah. Apa macam sekarang mau balik tak? Faham. Hang in a very sticky Doctor Strange situation. sudah open balik Wah punya peringatan lah. So, Okay. MJ ni, dia ada banyak kenangan dengan aku. Tapi, Sadie Sink cantik. Tak. Jean Grey cantik. Tak kisahlah siapa cantik So, ke, kau pilih siapa mana? kenangan ke. Cuba bagi tahu. Apa kelebihan Brand New Day, apa kelebihan Far From Home? No Way Home. Okay lah. Tapi, jujur aku cakap, dua-dua sama je rating dia. Dua-dua best. Tapi, kalau macam aku cakap tadi lah, kalau contoh, aku boleh keluarkan Spider-Man Brand New Day, No Way Home daripada list cerita Spider-Man sequence, cerita Spider-Man Tom Holland, aku akan jadikan dia sebagai satu special project. Maksudnya mungkin Spider-Man Assemble ke apa, tak tahulah, wallahualam lah. Spider-Man and the Gang ke apa kan. Tapi- Ini memang top Tapi tier punya kan. apa yang Tapi hang suka? aku tahu No Way Home memang ada kekurangan. Dia ada kekurangan macam contoh dia terlalu fan service, okay. CGI dia adalah sikit 2-3 yang aku nampak macam aku tak suka gila masa dia melompat yang apa si Andrew Garfield, tapi tu biasalah. CGI 1-2 boleh dimaafkan. Lepas tu tempo kadang-kadang tak konsisten tau. Like ada naik ada turun kan. But memang nostalgia tu sebenarnya tu je. Nostalgia dan juga villain. Villain dia dia bawa balik apa orang cakap. Itu nostalgia lah maksudnya. Tapi maksud aku yang aku nak emphasize villain dia adalah villain Dafoe. Itu Jean Grey memang tenggelam dengan villain Dafoe. Tak boleh nak cover. Walaupun Jean Grey kuat, walaupun Jean Grey cantik, tapi villain Dafoe punya lakonan memang Cantik tak boleh lagi. nak Yeah, okay. I Willem mean memang Dafoe. betul acting skill Willem Dafoe tu Acting buat yang skill. kita takut dekat dia tau. Ya weh. Gila. Dia punya lakonan memang acang gini aku cakap lah. Macam kalau kau makan nasi kandar Sulaiman, kau makan nasi kandar memang cukup rempah tau. Tu dia. Tu no. Yes. Dia macam Willem Dafoe punya lakonan, dia umpama macam nasi kandar kuah pekat tau. Jean Grey ni kuah ceroy tau. Tak adalah cerai lah, dia macam preference lah. Dia tak ada sambal nyok je lah. Aku tak boleh nak cakap apa lagi lah. Okay lah, kalau kau nak aku serius kan. Sebab kau dah cakap dah, Kushami dah cerita dah apa kelebihan apa semua, so aku melalut sikit lah. Brand New Day of course, Peter nampak lebih matang. Ada Punisher, lepas tu ada Jean Grey and kenalkan dunia mutant, and dia lebih dekat dengan Spider-Man punya konsep dalam komik apa semua, betul tak? But bagi aku kekurangan dia tak adalah kekurangan sangat. Plot agak padat, like mungkin villain dia tak berapa nak kukuh sangat macam mana villain Dafoe kalau dibandingkan apa head to head kan. So kalau contoh aku boleh bagi tahu satu benda teori. Ini teori berdasarkan observation kita. Fan service yang well executed sangat-sangat boleh jadi blockbuster. Okay, sangat-sangat boleh jadi blockbuster walaupun cerita lain yang memang sangat-sangat sangat-sangat best daripada segi jalan cerita apa semua. Contoh No Way Home kan. No Way Home tu aku boleh tengok, aku rasa tanpa bosan, tanpa henti mat. Aku rasa dah berapa kali dah aku tengok cerita No Way Home tu sampai sekarang. Faham? Even aku tengok Brand New Day, aku tengok kali kedua, aku rasa macam okay, aku perlukan gap untuk tengok lagi Brand New Day ni balik. Okay, dah stop sikit dah. Tapi bila aku teringat Spider-Man No Way Home, aku macam nak tengok balik. Aku nak skip terus ke part apa nostalgia apa semua tu kan, part-part Willem Dafoe apa semua kan. Aku nak benda tu. So itu je lah cara macam mana aku nak menjawab soalan aku.
Tu je lah. Tapi dua-dua sama je. Okay. Dua-dua sama je. Cumanya Brand New Day ada kelebihan dia. Aku tak nafikan Brand New Day memang best. Bukan nombor 2 tak best Memang best. Walaupun aku boleh katakan kekurangan dia tak adalah kekurangan sangat. Cuma plot DJ yang padat lah. And storyline, bandingkan storyline villain dengan villain dalam No Way Home, No Way Home lagi menang. Dia menang kat situ lah. Dia punya villain, dia punya acting skill dia. Lepas tu dia punya apa orang cakap, nostalgia things dia kan. And what's happened dekat Auntie May tu pun memang aku pun terkejut sebenarnya. Ya. And ya, macam biasa ada penlibatan Doctor Strange. Cih. Walaupun Tapi Doctor kita Strange agree bukan yang nostalgia Doctor tu Strange tu memberi bukan impact, tapi it's not 100% about nostalgia. It's good. Yeah, It's really good. It's really good. But tak boleh, janganlah selalu buat nostalgia punya movie Marvel. Sebab bagi aku kalau selalu buat pun kita menjadi overwhelmed. Kita menjadi overwhelmed. Tapi Brand New Day betul best. Tapi aku rasa contoh lah aku ada teori. Kalau contoh Syed memang layan Spider-Man, Tobey Maguire, dia layan Andrew Garfield. Aku rasa sekarang pun mungkin dia akan pilih No Way Home juga. Maybe. Tapi ni macam penambahan sikit lah. Rasa kalau Spider-Man Tobey Maguire dengan Andrew Garfield tak ada dalam movie tu, hang rasa akan still number 1 tak? Villain still ada, William Dafoe masih ada. Tapi dia ending fight tu Peter Parker seorang. Mungkin ada Doctor Strange je tolong dia. Itu banyak tolak markah tu aku rasa. Baik tolak markah. Yes. Tapi kita tak tahu lagi macam mana jalan cerita yang dia buat kan. Mungkin lain pula kan. Tapi banyak tolak markah jugalah bagi aku lah. Sebab big impact sebenarnya dalam dalam Spider-Man Tobey Maguire ni, Andrew Garfield tu big impact. Yep. Sangat besar. Yes. Okay. Aku rasa tu je. Aku harap nothing hate. Okay, tak ada masalah isu jangan ni. Korang semua apa pandangan korang so itulah pandangan aku, itulah pandangan saya, pandangan Kushami. So tu aku rasa tu je kot. Okay, tak ada apa nak borak lagi. Silalah aku. Okay guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa komen, subscribe dan support channel kita orang. Kalau korang suka dengan apa yang kita orang bincangkan, korang boleh komen apa yang korang suka. Dan jangan lupa komen juga korang punya top 4 movie Spider-Man daripada Tom Holland ni. Saya nak tengok korang punya pendapat pula macam mana. So kita orang open. Dan kalau korang mungkin lepas ni nak kita orang rank every Spider-Man movie, termasuk Tobey Maguire, mungkin termasuk dengan Andrew Garfield punya movie, mungkin kita boleh buat. So komen saja dan terus support kita orang. Apa pun thank you sebab join kita orang pada malam ni. Kita orang appreciate sangat kepada korang. Yep. Apa dia said? Aku kena tengok balik Tobey Maguire punya. Apa pun aku boleh cakap. Thank you dan jumpa lagi pada masa yang akan datang. Alright, bye-bye. Thank you guys. Bye. Thank you so much everyone.